Wah, ini kari pak dulu-dulu kita makan sama-sama. Ini ya. Geng, hari ni aku dekat Jonker Street Melaka tau. Nak makan dekat satu tempat yang penuh dengan kenangan. Ni sebelah ni, Masjid Kampung Ulu. Betul-betul dekat depan Masjid Kampung Ulu ni, kita ada satu tempat makan kenangan dulu kita. Wah, kau nampak? Wah, dia kata tempat ni mengimbau kenangan-kenangan lama. Jom. Dekat sini lah kalau nak jumpa menu India, Cina, Melayu. Menu satu Malaysia, Pak Ramli, Datuk Sami dan Tauketan. Dulu kita suka menu-menu pelbagai bangsa sampai sekarang. Memang best lah kalau bawa ibu dan ayah datang kat sini. Menu 3 tingkat ni dinamakan kongsi platter. Nasi lemak satu Malaysia ni lengkap tau isi dia. Nasi goreng kampung tu janganlah lupa. Tak salah kan kalau selit salted egg, buttermilk, chicken chop. Wantan mi, Tauketan pun jadi pilihan. Ayam chashu dia menarik tau. Mi tarik dulu kita. Apa kata kita makan dulu. Sebenarnya dekat dulu kita ni banyak lagi menu-menu yang best yang kau boleh order. Salted egg, buttermilk menangkap. Mi wantan Tauketan kena dengan cili sikit barulah best. Sambal nasi lemak kampung-kampung tau. Betul-betul menu kat sini satu Malaysia. Melayu ada, Cina ada, India pun ada. Dulu kan masa dekat kampung-kampung selalu makan menu-menu macam ni. Memang best tau kalau makan roti bakar dekat Kopitiam. Kena pula cendol Datuk Sami. Lega. Lepak Kopitiam kena cam ais. Kalau lepak kedai Pak Ramli kena silap Bandung. Dulu kita ni memang mengembalikan nostalgia. Sekarang best lah orang Melaka. Dah ada dah dekat Jonker Street Melaka tu. Santai. Okay guys, apa-apa pun puas hati tau makan dekat dulu kita ni. Menu-menu dia teringat macam dulu-dulu tau. Channel geng, dulu kita Jonker Street Melaka.